Ada kawan-kawan atau parents ada selalu mengalami sakit lutut, sakit belakang atau mudah letih selepas berjalan jauh. Ada kan? So, jika ada, anda bukan seorang. So, hari ini kita punya nutritionist akan berkongsi bagaimana kesihatan sel memainkan peranan penting dan memastikan badan kita kekal aktif dan bergerak dengan baik walaupun usia semakin meningkat. So, sebelum kita teruskan, izinkan saya memperkenalkan penceramah pada hari ini. So, dia seorang nutritionist yang graduate from the Bachelor Degree of Nutrition Science dari UKM. Okay? So, dia experience dalam community service, academic nutrition, research dan development, and health supplement industry. So, tanpa membuang masa, marilah kita menyambut Hazira untuk perkongsian pada hari ini. Hai semua, selamat tengah hari. Selamat tengah hari untuk semua yang ada dekat sini dan juga yang ada di Cafe JB, Penang and KK. Betul tak? Betul. Okay, so saya tak pasti dekat Zoom sana macam mana, tapi kita try to interact jugalah. Okay, so semua dah makan? Dah, okay. Tak ada rasa mengantuk ke apa Okay, so kita punya topik hari ni tentang penuaan sihat, pembaikan ataupun pemulihan sel dan mobility. So, selalunya lah ada sesetengah orang masih lagi aktif walaupun dah berusia. Tapi ada juga sesetengah orang yang dah sakit lutut, yang tulangnya rapuh, yang pergerakannya terbatas. Maksudnya perbezaan ability, keupayaan orang tu. So ada yang sihat, ada yang tak ada masalah, dan juga ada yang dah bermasalah. Macam tu. Jadi penuaan biasanya, bila kata penuaan maksudnya selalunya sakit lutut, kita rasa macam kaku lutut tu, lepas tu suka nak berjalan, maksudnya kita perlukan bantuan untuk berjalan. Tak kisahlah tongkat ke, kadang-kadang ada setengah orang yang segan nak pakai tongkat, dia pakai payung, betul tak? And then ada juga yang tahap terus guna wheelchair, maksudnya dia punya kesukaran untuk berjalan. And then tulang rapuh, contohnya kalau yang berumur jatuh berbeza dengan kita yang masih muda jatuh. So dia orang yang berusia lagi tinggi, risiko dia untuk patah tulang, untuk retak tulang, so dia lagi fragile. Orang kata macam tu. And then juga kehilangan kebebasan untuk bergerak. So dia perlukan bantuan. Tak boleh seorang-seorang dah, maksudnya kena ada orang teman macam tu. Tetapi penuaan pun ada juga yang sihat. Tak semestinya kita kata penuaan terus tak boleh buat semua benda. Tapi kita ada yang sihat punya. So sihat punya macam mana? Dia masih lagi boleh kekal aktif, tak ada masalah untuk bergerak, boleh kekal berdikari, tak perlukan bantuan orang lain, tak perlukan untuk orang teman, maksudnya boleh pergi sendiri. And then boleh kekalkan mobility. Mobility ni maksudnya pergerakan. Dia boleh bergerak, tak ada masalah. Nak bengkok lutut, nak exercise, tak ada masalah. Okay, dan yang terakhir boleh menikmati kualiti hidup yang baik. Maksudnya dia still boleh enjoy the life, boleh pergi travel, boleh pergi berjalan-jalan dengan anak-anak, tak ada masalah. Okay, so apakah yang menentukan kita punya keupayaan tadi tu untuk menua dengan sihat tu? Okay, yang pertama adalah tulang yang kuat. Kita perlukan tulang yang padat dan kuat. Seterusnya, otot yang kuat. Sebab apa? Otot adalah organ yang membaluti kita punya tulang. Sebab walaupun contohnya saya pegang mic ni pakai tulang, tapi yang balut saya punya tulang adalah otot macam tu. Tapi kalau tak ada otot mungkin lemak. Okay? Dan yang terakhir adalah sendi yang kuat. So ini adalah pergerakan kita lah, nak berjalan, nak turun naik tangga. So ini adalah faktor yang menentukan pergerakan kita, menentukan mobility kita. Tetapi ada satu benda yang paling penting, paling asas, dia faktor yang paling penting, iaitu sel yang sentiasa diperbaharui. Kenapa sel yang paling penting? Sebabnya, katakanlah saya sebut tulang.
bahan asas untuk tulang adalah sel tulang. Okay, and then otot, bahan asasnya adalah sel otot. So semuanya bermula daripada sel. So at the end, at the beginning, memang sel sahaja. So dia daripada sel tu membentuk tisu, kemudian membentuk organ. So semuanya bermula dengan sel dan menyebabkan sel tu sangat penting. Okay. Dan tubuh kita terdiri daripada trillion sel. Bila kata trillion ni sangat banyak, million, tapi kita trillion, sangat banyak. Di mana setiap hari kita punya sel ada yang rosak, tetapi bila dia rosak, dia digantikan. Ataupun sel lama pun digantikan. Jadi tisu pun dipulihkan. Sebab apa saya kata tadi, kita daripada sel pergi ke tisu, pergi ke organ. So kita punya sel lama digantikan and then semuanya dipulihkan. So ini setiap hari punya cycle. Cumanya mungkin berbeza berapa hari, mungkin berbeza minggu, ada yang perlukan berbulan untuk siap satu cycle ni. And then ini adalah proses yang dikenali sebagai pembaharuan dan pembaikan sel. Maksudnya pulihlah, nak pulihkan sel tu. Okay. So kalau yang tak sempat angkat gambar, beritahu Zoom. Okay. So saya tengok hari ni macam tak ramai sangat, so kita macam boleh santai-santai sikit. Okay. So bila kita usia meningkat, ada 3 benda utama yang berlaku, iaitu tekanan oksidatif semakin meningkat. So tekanan oksidatif ni berlaku setiap hari, betul tak? So bila kita semakin lama kita hidup, semakin banyaklah tekanan oksidatif, betul tak? Sebab dia berlaku setiap hari. And then bila ada banyak tekanan oksidatif yang datang daripada luar, contohnya pollution ke, and then kita punya persekitaran lah, itu daripada luar. And then daripada dalam, kita punya kematian sel ataupun sel yang rosak pun memberikan tekanan oksidatif. So bila ada tekanan oksidatif, berlakulah keradangan. So bila confirm bila ada tekanan oksidatif, keradangan akan berlaku. Itu mesti jadi. So bila berlaku macam tu, keradangan meningkat. And then kemudian berlakunya kerosakan sel yang terkumpul. So at the same time, bila kita berusia, kita punya kadar pembaharuan sel menjadi perlahan. Itu adalah natural, mesti akan berlaku. Kita punya keupayaan untuk hasilkan sel tu berkurang. Jadi akibatnya kita punya badan perlukan masa lebih lama untuk pulih. Okay. So kerosakan dan perbaikan akan berlaku setiap hari. So cakap tadi, dia setiap hari cycle-nya. So bayangkan kita punya badan ni macam rumah kita, rumah yang kita tengah tinggal tu. So setiap hari kalau berlaku macam contohlah hujan lebat, kilat, burung, lepas tu panas terik, kita punya bahagian luar rumah akan rosak, betul tak? Kita punya dinding. Sama juga dengan badan kita, sebab kita adalah rumah untuk kita kan. Jadi kita akan berlaku sedikit kerosakan setiap hari, daripada penuaan, daripada keradangan, tekanan oksidatif dan juga aktiviti harian. Macam tu. Jadi at the same time, walaupun ada kerosakan, kita juga ada pembaikan. Tetapi masalah akan berlaku bila kita punya pembaikan tak boleh nak menampung kerosakan tadi. Sebab kita ada masalah setiap hari, ada tekanan setiap hari, tapi at the same time kita tambah lagi dengan penuaan. So dia susah nak counter back. Macam tu. Okay. Jadi kesihatan bermaksud kita punya kerosakan ni bersamaan dengan pembaikan. Maksudnya dua-dua kena jalan sekali, kena together. Okay. And then selalunya tulang dan sendi adalah yang mudah terjejas. Itu akan yang pertama lah terjejas. Jarang kita akan kata jari tangan sakit, betul tak? Kita jaranglah macam tu. Selalu mesti akan bahagian bawah badan, tulang ataupun sendi. So sebabnya kita guna tulang dan sendi setiap hari untuk tampung badan kita, yang disebabkan oleh tekanan harian dan akan menyebabkan haus dan lusuh rawan, dan juga penggunaan otot yang berterusan. Sebab kita guna setiap hari, mustahil kita tak bergerak langsung unless bedridden. Betul? Kalau kita baring, sentiasa baring pun, kita nak pusing ke kanan ke kiri, still perlukan pergerakan, betul tak? Jadi itu adalah setiap hari punya condition. And because of that, kita perlukan pembaharuan tisu yang berterusan. Setiap hari kena lakukan pembaharuan. Cumanya berbeza tempat. Mungkin ada yang berminggu, mungkin ada berbulan, macam tu. So nak lebih detail, okay, beban tekanan harian tadi.
adalah apa? Beban fizikal daripada berat badan kita sendiri. So, kita punya berat badan bahagian atas perlu ditampung oleh bahagian bawah. Jadi, kita akan menekatkan terus kita punya struktur badan bahagian bawah. Seterusnya, haus dan usahawan. Kita punya lutut kan ada gel, di cushion yang dia digunakan untuk serap sebarang hentakan ataupun kalau ada geseran. So, lagi dia macam kalau lebih tebal, kita punya cushion tu lebih bagus, betul tak? Kalau kita duduk atas kerusi pun, lebih tebal kita punya cushion tu lebih sedap, lebih selesa. Sama lah macam tu. Okey, dan terakhir adalah penggunaan untuk berterusan. So, tubuh kita perlukan masa, perlukan tenaga, perlukan nutrisi untuk baiki kerosakan mikro. Bila kata mikro ni, dia sangat kecil sebenarnya, tapi dia boleh menyebabkan kita rasa sakit kat luar. Contohnya, kita angkat berat, esoknya rasa sakit badan. So, maksudnya ada berlaku micro tear lah dekat kita punya masa. Macam tu. Itu berlaku especially untuk mereka yang jarang angkat berat ataupun macam mengejut lah. Kita tak pernah buat selama ni, tiba-tiba buat. Okay? Jadi, maksudnya tulang dan sendi kita menanggung beban yang lebih besar daripada kadar pemulihan setiap hari. Macam tu. Dan juga, tulang kita sentiasa hidup dan berubah. Okay, ada setengah individu anggap yang kita punya tulang ni statik. Sebabnya contoh kita masa lahir dulu, masa baby, panjang berapa? Siapa ingat? Ada ingat tak panjang berapa? Ataupun panjang anak lah. Siapa ingat anak ada panjang berapa? Ada yang muda-muda ni tak ingat macam mana? Okay, so yang contohnya kita lahir dulu, berat 3 kg, panjang mungkin 50 cm. Contoh. Saya pun tak tahu lah. Tapi sekarang contoh 156 cm tinggi kita. Okey, setakat itu saja. Adakah kita akan semakin meninggi? Tak. Tak kan? Jadi setengah orang anggap kita dah stop kita punya pembentukan tulang. Tapi memanglah kita tak meninggi, cumanya kita masih lagi berlaku penguraian tulang. Maksudnya kita punya tulang tu semakin merosot. Jadi situ berlaku juga pembentukan tulang baru. Bukan cuma maksud pembentukan tulang untuk tinggi je. Tak, dia berlaku untuk seluruh tubuh badan kita, untuk bagi kita lagi kuat. Macam tu. Okey? Dan juga tulang kita sentiasa hidup dan berubah. Okey? Dan juga ini adalah proses yang berlaku sepanjang hayat, di mana ada dua proses yang berlaku. Penguraian maksudnya kemusnahan sel tulang, dan juga tulang baru yang dibentuk. So ini kesihatan tulang kita, sama ada kita sakit tulang ke, kita sakit kaki ke, semua ni berlaku dekat, bergantung dekat kita punya keseimbangan proses. Kena seimbang dua-dua ni. So untuk lebih detail, penguraian yang saintifiknya dipanggil sebagai osteoclast. Dan kita ada pembentukan yang dipanggil sebagai osteoblast. Beza huruf je, A dengan B. So dekat penguraian, ini osteoclast, berlakunya penyingkiran tisu lama, rapuh dan rosak. Maksudnya yang dah tak perlukan, kita dah tak ambil, kita kena buang. Analoginya, kita robohkan dinding yang retak. Contohnya rumah tadi sebagai contoh. Kalau berlaku masalah, kita kena repair ke tak? Tapi kita either kita repair, kita tampal ataupun kita buang. Betul? And then pembentukan pula, fungsinya adalah untuk membina semula tisu tulang yang padat dan kuat. Sebab kita punya tulang sentiasa akan macam rapuh, maksudnya itu constant akan jadi lah. So kita perlukan pembentukan tulang untuk bina yang baru. So analoginya macam kita susun batu-batu rumah tadi untuk hasilkan dinding yang lebih kukuh. Macam tu. Yang dekat sini saya boleh nampak semua okey. Yang dekat Zoom ni tak tahu kejadian keadaannya. Jadi apa yang akan berlaku jika pembaikan tu menurun, pembentukan tadi menurun? Bila kerosakan tu jauh lebih banyak daripada pembaikan. So berlakunya ketumpatan tulang berkurang, otot jadi lebih lemah, kita punya sut tu sendi semakin merosot dan kita punya mobility iaitu pergerakan semakin tertekan. Nak lebih detail. Dia macam rantaian lah, lebih kurang. So yang pertama, punca utamanya adalah tulang kita. So kita punya utama, ketempatan tulang berkurangan. Ketempatan ni maksudnya kita punya tulang dah tak padat. Dia semakin macam orang kata lopong, macam sponge kering, dia berongga. Macam tu. So kita punya tulang ni hilang mineral, so dia jadi makin rapuh,
Lepas proses pembentukan tu tak boleh nak cover balik proses kemusnahan tadi. So dia tak balance lah. Jadi dekat situ apa yang berlaku, sendi kita mula merosot. Kita punya cushion, kita punya gel tadi makin menipis. So dia tak boleh nak serap hentakan. Jadinya berlakulah geseran. Sebab apa dia dah makin nipis. Kita punya lutut dengan betis punya tulang makin bertemu. And then apa yang berlaku dekat otot pula? Otot jadi lemah. Sebabnya dia perlu cover dua-dua kerja tadi, yang tulang dan sendi tadi. Okey, untuk sokong mereka yang lemah. Jadi kesan akhirnya adalah mobility kita semakin terhad. Kita suka nak bergerak ataupun sakit nak bergerak ataupun dia semakin terbatas lah. Okey. Dan kenapa lutut selalunya terjejas dahulu? Dia sama je reason dia, cuma je ini adalah fokus kita. Sebab otot semakin, selalunya lutut lah yang semakin affected tu. Bila kita usia kita meningkat, otot kita lemah, kita punya lutut sendi lusuh, pemulihan perlahan. Okay? So dekat sini, sendi kita perlu menanggung berat badan setiap hari. So inilah yang berlaku. And based on research, ini recent punya research daripada 2024. Kita ada research yang kaji 2,000 lebih rakyat Malaysia yang umur 60 tahun ke atas. So dekat sini kita found out that 25% daripada mereka ada sakit sendi pada awal kajian. Maksudnya awal tu kita boleh detect 25% ada orang sakit sendi. And then yang bagusnya dia orang detect balik semula semua participants tadi ni, tapi it was found that dia punya percentage tu meningkat. Maksudnya semakin ramai yang ada sakit sendi. Maksudnya 5 tahun kemudian dia check semula, dia trace semula mereka ni, semakin meningkat daripada 25% sahaja yang ada sakit sendi pada awalnya. 5 tahun kemudian ada 37.6%. Maksudnya mungkin orang tu 60 tahun, kemudian ni dia jadi 65 kan. So semakin ramai yang sakit sendi. Okay. So ini adalah sebab kenapa lutut yang affected. So the first one would be kita punya lutut menanggung berat badan 4 kali ganda lebih berat daripada berat badan kita. Contohnya berat badan 50 kg. Kalau macam tu lutut kita tampung berat berapa? Cuba kira. Saya bagi lactobacillus satu sesi. 200. Siapa yang jawab dia tadi? Saya jawab pertama, bagi dua. Bagi ke bagaimana? Lebih-lebih. Dia jawab paling last tadi. Okey, so kalau ada soalan boleh jawab. Kita bagi lactobacillus satu sesi. Okey, so maksudnya kita punya berat badan contoh 50 kg. So kita punya lutut ni tampung 200 kg. Berat tak? So kita punya amazing tak kita punya lutut ni? Tapi tak bagusnya kita bebankan kita punya ni. Kita dah tahu dia terbeban tapi kita bebankan lagi. Okey. So seterusnya adalah pemulihan sangat perlahan. Kita punya rawan lutut, kita punya cartilage dekat lutut, dia kurang bekalan saluran darah semula jadi. Saya pernah mention dulu, seluruh tubuh badan kita ada saluran darah kan, sampai ke hujung jari, sampai ke otak. Tapi berbeza dengan kita punya cartilage, kita punya rawan lutut, dia kurang bekalan saluran darah. Itu memang naturally macam tu, tak boleh ubah. Itu memang kita punya struktur badan. Okay. So, apa yang berlaku kalau kita punya saluran darah ni tak cukup pergi dekat situ? Saluran darah kita bekalkan apa? Ramai pula jawab. Marahlah. Okey, kalau boleh jawab tiga-tiga, apa? Tak boleh bagi lah, ramai sangat. Angkat tangan. Angkat tangan. 1, 2, 3. Siapa nak jawab? Okey, bekalkan apa? Oksigen dan air. Ni tak ada, tapi takkan kita bagi hadiah dah juga. Okey, bekalkan nutrien dan oksigen yang bekalkan nutrien dan oksigen seterusnya memberi tenaga kepada kita. So kita punya nutrien tu akan transform jadi tenaga lepas tu. So bila tak ada saluran, bila berkurang saluran darah ni, maksudnya kuranglah nutrien, kuranglah tenaga,
ke kita punya rawan, betul tak? So dia kawasan rawan tu adalah antara yang paling tak dihargai, sebab tak ada nutrien dekat situ. So kita punya pemulihan sel rawan tu semakin berkurang. Sebab apa? Tak ada bahan, tak ada nutrien. Itu yang kedua. Yang ketiga, cabaran pergerakan yang kompleks. Kita punya lutut akan menahan daya putaran, daya bengkok dan juga daya hentakan setiap hari. Sebab itu memang kita bergerak. So itu memang kita provide dekat kita punya lutut. So ketiga-tiga ini yang menyebabkan lutut kita semakin affected. Dia yang paling affected, paling terkesan. Okay. Dan ini adalah tanda-tanda awal yang sering diabaikan. Kita rasa awal-awal macam okey, tak ada masalah. Mungkin macam lutut bergerak sikit je, atau berbunyi sikit je, dan kita susah untuk bangun dari kursi, kita cepat penat, sedih, rasa kaku dan juga takut jatuh. So ini adalah petanda bahawa mobiliti kita semakin merosot. Tetapi nak lebih detail, sempat ke? Sempat? Tak sempat? Okey. So nak lebih detail, kita punya lutut berbunyi ketika bergerak tu macam meletup ataupun bergeser. Dia macam tiba-tiba macam bunyi meletup tu kan. So apa yang berlaku sebenarnya? Itu adalah tanda awal berlaku geseran mekanikal. Bunyi mekanikal kan. So dia sebenarnya kita punya lutut tu dah bergeser. Kita punya cushion tu dah nipis. Dan seterusnya sukar untuk bangun dari kerusi. Ini berkait dengan otot. Kita punya otot dah tak boleh nak tampung kita punya berat badan untuk bangun. Seterusnya kita cepat penat atau pelenguh walaupun baru berjalan sikit. So ini related dengan kita punya keupayaan untuk bergerak. Ini secara keseluruhan lah. Dan sendi terasa kaku waktu pagi sebab berlaku pengumpulan keradangan. Okey, bila kita tidur, berlaku pemulihan tubuh badan, betul tak? Siapa nak pulihkan tubuh badan kita? Sistem imun. So bila berlaku banyak tekanan oksidatif, berlaku banyaklah sistem imun kita, sel imun kita pergi ke tempat yang rosak. Jadi kat situ berlakulah keradangan. Semalam-malam akan terkumpullah keradangan dalam badan kita, which next day kita bangun pagi akan rasa sakit-sakit badan. And then the last one adalah perasaan takut jatuh ataupun rasa hilang keseimbangan tiba-tiba. Okey. Sendi terasa kaku waktu pagi. Sebabnya berlaku pengumpulan keradangan waktu kita berehat. Masa kita tidur, maksudnya kita badan kita rehat kan, kita izinkan badan kita untuk berlaku pemulihan sepanjang malam. So bila kita ada banyak tekanan yang berlaku, kita punya badan, kita punya sel imun akan bekerja pada malam harinya untuk pulihkan. Tetapi kalau kita ada banyak masalah, banyak tekanan oksidatif, so kita punya sistem imun, sel imun kita akan buat kerja malam-malam tu sangat banyak. So kesannya bila kita punya sel imun terlalu banyak, kita punya keradangan pun akan berlaku banyak. Tekanan oksidatif banyak, pemulihan akan berlaku. So sistem imun kita akan banyak pergi dekat tekanan tadi, berlakulah keradangan yang banyak dekat kawasan tadi. So bila dia macam tu lah. So bila semua tinggi, berlakulah keradangan yang tinggi at the end. So that is why kita rasa kaku dekat bahagian tu. Tak siap, betul. And then kalau tak cukup tidur pula, makinlah tak siap. So that's why kita kata kena tidur yang berkualiti. And then the last one, rasa takut ataupun rasa macam hilang keseimbangan. Ada yang sampai tahap macam ni tak? Dia rasa macam tak balance. Dia sendiri yang rasa takut. Ada tak? Saya nampak ada yang tunjuk tadi. Okay, so ini dah berkait dengan komunikasi antara saraf kita. Kita seluruh badan kita ada saraf kan? Tapi semuanya related dengan kita punya otak. So bila ada masalah dekat kita punya lutut, kita punya saraf macam send signal, kita rasa tak seimbang, kita rasa tak balance. So ini adalah tahap yang paling teruk sebab dia dah melibatkan saraf kita. So kita punya komunikasi saraf tu dah terganggu antara otot dan juga kita punya otak. Alright, so semua ini menunjukkan berlaku penuaan dalam badan kita. Jadi, bolehkah penuaan ini dipulihkan? Silap, diperlahankan. Boleh, ya, tak ada masalah. Okey, kita tak boleh nak stop terus, tapi kita boleh perlahankan. Okey, dengan cara apa? Dengan melakukan pembaharuan sel, dengan meningkatkan fungsi sendi, dengan menjaga kesihatan tulang dan meningkatkan kekuatan otot. So kita tak boleh nak stop
terus penuaan, tapi kita boleh tingkatkan, boleh perlahankan kita punya penuaan dengan gaya hidup sihat. Seperti yang pertama adalah pemakanan yang seimbang. Kita perlukan nutrien setiap hari. Okey, untuk apa? Untuk bina sel baru, untuk kekalkan kepadatan tulang, untuk sokong fungsi otot. Dan dari mana kita nak dapat nutrien ni? Daripada protein yang berkualiti. Contohnya ikan, plant protein, soy protein, ayam, telur, tak ada masalah. Okey. Seterusnya kalsium. Okey, protein tadi untuk otot. Kalsium pula untuk tulang. Kita perlukan kalsium. Seterusnya sayuran dan buah-buahan yang membekalkan vitamin dan mineral. Itu dari segi pemakanan. So nak mudahnya kita ikut konsep pinggan suku-suku separuh. Siapa pernah dengar? Okey. Pernah dengar? Siapa pernah ikut? Jarang ikut. 3 kali je? 3 hari je? Hari lain tak habis dah? So itu pinggan suku-suku separuh tu. Setengah pinggan sayur dan buah, suku protein kita punya lauk, dan suku lagi karbohidrat lah, nasi, roti, bihun macam tu. So itu paling mudah, tu konsep yang paling mudah yang kita boleh ikut. Sebab kalau kita nak kira satu-satu macam susah pula. Okay. And then seterusnya adalah aktiviti fizikal. Sebab apa, bila kita bergerak, kita merangsang kita punya pembaharuan tulang, otot dan juga sendi. That is why kalau yang bedridden, kita pernah dengar kan, contohnya bedridden, tak kisahlah koma ke apa ke, dia bila nak bangun, dia dah sedar, dia nak bangun dia susah, dia perlukan bantuan, betul tak? Sebab dia tak bergerak, dia punya seluruh tubuh badan dah stiff, kita tak merangsang pembentukan sel baru. Okey, jadi apa yang kita boleh sarankan? Berjalan kaki paling mudah, sebab apa, kita nak galakkan peredaran darah. Okey, dan juga pergerakan asas. Contoh, tapi janganlah macam hari ni kita tak pernah buat, tiba-tiba esoknya pergi berlari maraton. Janganlah terkejut badan. Okey, kita buat slow-slow. Seterusnya latihan kekuatan. Ini untuk otot kita. Okey, so kita punya, selain daripada kita punya tulang makin merosot, kita punya otot pun semakin merosot juga bila kita menua. So kita perlu train kita punya otot untuk sentiasa terbentuk. Dia seperti membina ketepatan daya tahan. And then adalah semua adalah senaman flexibility dan keseimbangan. Ini tak kisahlah, kalau yang rajin buatlah yoga, kalau tak rajin buat stretching je. Asalkan kita boleh rasa fleksibel. Contohnya kita nak pusing kanan, pusing kiri, tak ada masalah. Asalkan kita fleksibel. So ini untuk jaga julat pergerakan sendi. Maksudnya kita boleh bergerak meluas. Okay, kita tak limited. And then the last one adalah waktu tidur yang berkualiti. So ini berkait dengan soalan akak tadi. Kita kena tidur yang cukup dan juga berkualiti. Sebab apa? Berlakunya penyelenggaraan imun pada waktu malam, di mana kita punya sistem pertahanan badan ni sentiasa bekerja. Sebabnya kita dah tidur, kita dah tak buat kerja. So kita punya badan boleh buat kerja pula untuk pulihkan diri sendiri. And then perbaikan sel pun berlaku bila kita berehat. And then the last one adalah pemulihan otot. So ini adalah pemulihan untuk tisu mikro. Yang saya cakap tadi ada micro tear yang esok kita bangun tu kita rasa sakit badan kan. So ini pun sama berlaku di otot kita. So tidur yang mencukupi dan berkualiti boleh sokong proses pemulihan ini. Tapi adakah gaya hidup sahaja mencukupi? Especially bila dah berlaku masalah. Kalau kita tak ada masalah, dan okeylah kita boleh cuba dengan gaya hidup. Tapi kalau dah ada masalah, sukar. Sebab masalah dah berlaku. Jadi gaya hidup ni asas yang penting dan wajib. So kita memang patut buat setiap hari. At least try to do. Okay? Tapi masalah berlaku bila kita semakin meningkat, usia kita semakin meningkat, kuranglah penghasilan kolagen dekat kita punya sendi. And then ketepatan tulang pun menurun, maksudnya tulang kita semakin menjadi sponge kering tadi. And then keupayaan pemulihan perlahan, kita tak boleh nak pulih sendiri, semakin lambat. So kita perlukan sokongan nutrisi tambahan yang spesifik untuk pulihkan badan kita. Seperti dua jenis sokongan utama. So dia ada dua jenis. So yang pertama adalah bahan binaan, yang kedua adalah pekerja binaan. So kita pergi bahan binaan dulu, di mana kita menyediakan nutrien untuk struktur tubuh badan kita. Okey, jadi kita menyediakan bahan mentah seperti kalsium untuk kita punya tulang, kolagen untuk kita punya lutut, okey, and then protein untuk kita punya otot. So
Tujuan dia untuk kekalkan fungsi sendi dan tulang. Okay. Seterusnya, kita perlukan pekerja binaan. Sebab kita dah ada bahan, siapa yang nak buat kerja? Kita perlukan pekerjanya untuk sokong pembaharuan sel, untuk tolong buat kerja. So apa yang dibuatnya? Merangsang pembentukan sel, osteoblast, dan juga pemusnahan sel, osteoklas. Ini ada proses yang saya katakan seimbang tadi. Dua-dua kena berlaku. Tapi tak boleh seorang lebih, seorang kurang. Macam tu. Contoh komponennya, modulator imun dan juga antioksidan untuk menjaga semula tisu yang rosak akibat penuaan dan beban pergerakan harian. Okey. Saya rasa yang pertama ni macam tak ada masalah. Semua tahu kita perlukan kalsium, kita perlukan kolagen. Tapi yang kedua, kenapa ada modulator imun dan antioksidan? Cara sebut sebenarnya. So, modulator imun adalah supervisor, penyelia tapak yang cekap. Sebabnya badan kita, dia tak terus bina rawan, dia tak terus bina cartilage tu. Dia tak boleh macam okey dah habis masalah ni terus bina. Tak ada, dia ada proses sebelum nak bina tu, di mana kita perlu bersihkan kawasan tu dulu. Kawasan yang berlaku masalah, contohnya dekat lutut ada masalah, kita bersihkan kawasan lutut dulu, baru kita boleh bina yang baru. So apa yang berlaku? Bila ada masalah, kita punya supervisor kena pasti lokasi yang rosak. Contohnya misalnya kita cakap tentang rawan dan lutut kan, so dekat situ lah. Jadi kita punya sel macrophage, iaitu salah satu sel imun, tiba dekat kawasan untuk bersihkan kawasan sel rosak tu, untuk clearkan. Seterusnya apa yang dia buat? Dia lepaskan molekul isyarat, dia lepaskan signal yang dipanggil sebagai cytokine, untuk panggil pekerja pembaikan, pekerja lain pula. Ini penyelia, tadi lepas tu dia nak panggil pekerja pula. Macam tu. Jadi siapa yang nak buat kerja ni? Beta-glucan. So dia bertindak sebagai modulator imun yang interact specifically dengan reseptor imun kita, untuk pastikan kita punya sistem imun bekerja dengan cekap, dengan tersusun, dengan seimbang. Okey, itu untuk modulator imun. Seterusnya untuk antioksidan. Apakah kaitannya? Okey. Masa saya cakap tadi, kita punya tekanan oksidatif berlaku setiap hari, betul tak? So kita perlukan shield, kita perlukan perisai untuk lindung kita punya sel tadi sementara pekerja tengah buat kerja. Kita perlukan kemah. Sekejap lagi pula tahu utara ni. Kejap lagi hujan ke ataupun buruh ke, kan? So kita perlukan pelindung. Jadi dekat sini kalau tak ada antioksidan, apa yang berlaku? Pembaikan kita terganggu, kita punya DNA rosak, kita punya tapak pun rosak, tak sempat nak pulih. Tapi kalau dengan antioksidan, dia tak bina semula dinding kita semua tu, tapi dia bantu untuk halang gangguan. So maksudnya kita punya sel, kita punya pembaikan boleh berlaku. So itulah kaitan dengan pembaikan sel. Apa kaitan antioksidan dan juga sistem imun tadi dengan pembaikan sel? So dia orang bekerja together. Cumanya sistem imun pergi dulu, lepas itulah baru pembaikan sel. So sistem imun adalah pasukan penyelenggaraan utama tubuh kita, di mana dia bekerja dengan 4 cara. Yang pertama adalah sebagai pelindung dan pengawal. So dia bukan sekadar lawan jangkitan. Kita tahu sistem imun, kita kata lawan jangkitan, lawan, tapi dia pun bekerja sebagai pemantau. Untuk kalau ada kerosakan sel, maksudnya dia pergi pantau. Seterusnya adalah pembersihan sisa. Ada sel yang rosak, ada sel yang dah mati. So siapa yang singkirkan? Sistem imun tolong. Okay, yang ketiga adalah merangsang pemulihan. Ini saya cakap tadi, dia keluarkan signal. So dia bebaskan isyarat cytokine untuk tarik pekerja, iaitu sel stem, untuk mulakan pembinaan tisu baru. Ini adalah sebab adalah untuk keseimbangan. So perlu pastikan kita punya pembaikan dan juga kemusnahan sel berlaku together. Jadi, dari mana kita nak dapat beta-glucan ni? Beta-glucan ada dalam Ganoderma lucidum yang berada dalam YKB. So dia kunci kepada pengaktifan selular dan juga modulasi imun, di mana Ganoderma lucidum adalah perbatu tradisional yang disokong oleh sains moden. And then yang special di YKB adalah dia ada tambahan komponen bioaktif, iaitu beta-glucan. Macam tu. Okey, dah ambil gambar.
Okay, yang Zoom dah ambil gambar ke belum? Okay, so macam mana YKB tolong pembaharuan sel? So yang pertama, dia memulihkan secara semula jadi, iaitu dia sediakan persekitaran, environment yang sangat ideal untuk bekerja buat kerja. So tak ada lah, contohlah, tak ada sampah sarap, tak ada semak-semak. So kita boleh buat kerja. Seterusnya, memberi perlindungan selular, maksudnya melindungi sel kita daripada tekanan yang berlaku, tekanan oksidatif yang boleh musnahkan sel dan juga tisu sendi. Yang terakhir adalah imunomodulasi, maksudnya optimumkan tindak balas imun kita. Tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah, hanya bekerja bila ada masalah. Okey? Dan dia juga bekerja dengan 4 mekanisme, 4 langkah, iaitu beta glucan specifically, iaitu salah satu kita punya bahan. Dengan yang pertama, mengikat reseptor. Okey, dia macam saintifik sikit pun. Okey, tak apalah. So, pengikatan reseptor, kita punya beta-glucan ni bertindak sebagai kunci yang dia ikat dengan kita punya sistem imun. So, dia boleh panggil kita punya sistem imun, iaitu sel macrophage. Dan yang kedua, sebagai kesediaan sel, so, sel imun kita sentiasa aktif, sentiasa peka dan bersedia untuk buat kerja bila ada masalah terhadap kita punya tulang, kita punya sendi. Yang ketiga, sebagai pembersihan dan isyarat. So, dia bebaskan signal untuk panggil kita punya stem cell untuk buat kerja. Dan yang terakhir adalah persekitaran yang kondusif. So, dia kawal keradangan, kurangkan tekanan oksidatif yang berlaku. So, 4 cara dia bekerja dengan cara sistem imun tu. Okey. Dan ini adalah daripada kajian daripada Schwamholm, di mana YKB menyokong proses penyembuhan tulang selepas kecederaan. So, kalau boleh tengok dekat sini, untuk yang ambil YKB, yang tak ambil YKB, dekat tengah ni dalam bulatan kuning ni, sepatutnya ada tulang tau, tapi dia dikira sebagai patah. Tengok tak beza dia? Okey, tapi kalau yang ambil YKB, untuk yang kat sini, dia masih lagi kosong dekat tengah ni, tak ada putih. Tapi dekat sini dah ada yang putih ni. Putih ni maksudnya tulang lah, pembentukan tulang. Nampak tak beza dia? Sini tak ada putih, sini ada putih dekat tengah. So, maksudnya tulang dah terbentuk. Okey, so ini kita tiru untuk penyembuhan tulang lah. Okey, dan seterusnya adalah memperbaiki keadaan osteoporosis. Osteoporosis semua tahu kan keadaan apa sebenarnya? Tulang, betul. Tulang semakin rapuh. So, dekat sini kita ada test untuk kita determine keadaan osteoporosis tu teruk atau tidak menggunakan bone mineral density T-score. So, dekat sini ada beza, not taking YKB dan taking YKB. So, untuk mereka yang ambil YKB, dia punya T-score tu semakin ke bawah, semakin banyak negatifnya. Bermaksud dia punya osteoporosis tu semakin teruk, dia punya tulang semakin rapuh, semakin lopong. Berbeza dengan yang ambil YKB, yang colour merah. Okey. Dan seterusnya pula, percentage of mesenchymal stem cell. Okey, ini adalah kita punya cell stem. Dekat yang ambil YKB, jauh lebih tinggi daripada yang tak ambil YKB. Dan kalau tengok dekat sini pun, ini boleh nampak menggunakan lampu lah. Okey, so kalau dekat atas, low activity of osteoblast, maksudnya pembentukan tulang. Osteoblast adalah pembentukan tulang. So, semakin banyak colour yellow dan red, color kuning dan merah, maksudnya banyaklah pembentukan tulang. Kalau nak dibandingkan sebelah-sebelah. Tapi kat gambar bawah pula, osteoblast, kemusnahan tulang. Jadi kalau berkurang color merah dan juga kuning ni kat sini, maksudnya kuranglah kemusnahan tulang. Macam tu. So kita bezakan sebelah-sebelah. Okey. Jadi so kita punya YKB ni membantu dari segi kesihatan dan pembaharuan sel. Yang pertama. Seterusnya kita bantu dengan pemakanan diet tadi. And then kita juga lakukan aktiviti fizikal yang konsisten. Yang keempat, kita jaga kualiti tidur untuk pulihkan badan. And then the last one, kita bekalkan nutrien tambahan yang tepat. Kan saya cakap tadi kita ada 2 jenis sokongan, betul tak? So kat sini, datanglah Vitakin 2. Formula pelbagai tindakan, sebab apa? Dia gabungan pelbagai ramuan untuk bagi bahan dekat kita. Okey.
Okey Dah Dah belum okey. Okey, dah. Okey, so Vitakin 2 gabungan ramuan daripada apa? Collagen hydrolysis, lemon-rubella, D-ribose, kalsium, vitamin D3, K2 dan juga ekstrak daun zaitun. Banyak kan? So semua ni bekerja together dengan cara masing-masing untuk bagi kelebihan dekat kita. Macam mana diorang nak bekerja? Okay. Semua dengan cara masing-masing. Yang pertama adalah memberi tisu sokongan daripada collagen hydrolysis. So kita tahu nak bentuk gel, nak bentuk cushion dekat kita punya lutut perlukan collagen. So kita provide collagen terhydrolysis. So lebih mudah untuk diserap. Sebab apa? Dia dehydrolysis. Jadi dekat sini dia membina semula tisu rawan kita, tisu cartilage kita dan kembalikan flexibility, keanjalan sendi kita. Maksudnya kita boleh bergerak dengan mudah, tak rasa sakit. Seterusnya integriti tulang. Maksudnya kepadatan tulang tu. Kita tahu tulang kita perlukan kalsium, betul tak? Tapi masalah dengan kalsium ni, dia boleh tertinggal di saluran darah. Sebab dia melalui saluran darah untuk ke tulang kan. Yang menjadi masalah, dia boleh tertinggal di saluran darah dan menyebabkan pengerasan saluran darah. That is why kita perlukan bantuan lain. Siapakah bantuan tu? Vitamin D3 dan K2. Kita perlukan kalsium untuk diserap. And then vitamin D3 dan K2 bantu arahkan kalsium tadi semua masuk ke tulang. Tak ada yang tertinggal di saluran darah. So kita bekalkan bahan dan kita bekalkan bantuan dia sekali. Macam tu. Jadi berlakulah penyerapan kalsium yang optimum ke tulang dan meningkatkan ketempatan tulang. Okay. And then the third one, tenaga selular. Tenaga sel. Masa kita sebagai manusia kita perlukan tenaga. Kita punya sel yang kecil-kecil pun perlukan tenaga yang dipanggil sebagai ATP. So siapa nak tolong bentuk ATP ni? D-ribose. So contohnya dekat otot kita perlukan tenaga. Sebab apa kita nak angkat berat? Kan? Kita nak angkat berat, kita perlukan tenaga. So daripada mana tenaga sel kita ni nak datang? Daripada ATP. Siapa nak hasilkan ATP ni? D-ribose. Kita perlukan penghasil tu. Ini adalah sebab adalah perlindungan antioksidan. So siapa yang nak tolong? Kita punya lemon-rubella dan juga ekstrak daun zaitun. So ini sangat berkesan untuk kurangkan keradangan, inflammation, especially yang dah terkena saraf. Macam tu. So yang betul. Ataupun dia terbazir, maksudnya dia tak serap, lalu sahaja. That's why ada setengah juga yang gabungkan kalsium dan vitamin D3. Jaranglah yang gabungkan dengan K2 sebenarnya. Kalau kita tengok banyak kalsium dan vitamin D3. Ada juga yang macam tu. Tapi kita ada kalsium, D3 dan juga K2 together. So ada juga case, bukan case lah, ada macam risiko untuk pengerasan. Kita panggil pengerasan arteri disebabkan oleh kalsium. Arteri itu saluran darah lah. Okay. Okay, so ini adalah 3 tumpuan utama vitamin 2 yang target kepada kita punya sendi, tulang dan juga otot. So yang pertama, untuk kuatkan tulang melalui kalsium tadi dan juga tambahan vitamin D3 dan juga K2. So dia boleh padatkan, dia boleh padatkan kita punya struktur dari dalam. And then kita punya fungsi sendi datang daripada collagen hydrolysis untuk hasilkan gel kita, untuk hasilkan cushion kita. So dekat situ dia boleh kurangkan kehausan sendi, boleh lincirkan pergerakan dan juga bantu bina semula rawan yang terjejas. And then yang terakhir adalah sokongan otot. So sokongan otot ni datang daripada tenaga selular tadi, daripada ATP, daripada D-ribose. So kat situ dia bekalkan tenaga sel supaya otot kita boleh sokong pergerakan kita setiap hari. Okay. Jadi mereka bekerja together, masing-masing dengan fungsi tersendiri. Which kita punya YKB sebagai penyelia, sebagai pekerja. Dia menguruskan tapak dan persekitaran. Macam mana dia sokong keseimbangan sistem imun kita dan bantu selaraskan proses perbaikan dia. Okay, dan seterusnya juga mengurangkan tekanan oksidatif yang bertindak sebagai shield tadi. And then vitamin 2 pula sebagai bahan yang membekalkan nutrien seperti
kalsium, kolagen, vitamin, dan dia boleh kekalkan kepadatan tulang kita dan juga rawan kita. Semen dan butter tadi. And then last one adalah menyokong kesihatan mekanikal tulang dan sendi. Maksudnya kita punya tulang, kita punya sendi boleh bergerak macam biasa. Jadi kalau tak ada bahan kita, Vital King tu, kita punya penyelia, kita punya supervisor YKB tak boleh nak buat kerja. Tak ada bahan. Dia kena seorang-seorang. Okey, kalau tak ada pula supervisor YKB tadi, bahan Vital King tu akan terbiarlah. Ataupun mungkin lambat diserap. So dia orang selalunya work together. That's why kalau ada masalah lutut, kita selalu suggest untuk together. Boleh, tak ada masalah, cumanya perlahanlah, lambat. Sebabnya kita provide satu benda saja, kita provide nutrien saja. Tapi untuk macam initiate proses perbaikan tu tak ada. Dia bukannya tak boleh berlaku, perlahanlah. So kita selalu provide together lah. They work together di situ. Bekerja sekali. Okay. So ini adalah dos pengekalan untuk YKB 1 hingga 2 sesi, dan untuk Vital King tu 1 to 2 sesi juga. Tapi ini pengekalan lah. So kalau ada masalah kena tingkatkan lagi pengambilan. Okay. Jadi itu sahaja daripada saya. Thank you. Belum? Dia tak ada. Okay, sudah semua siap ambil gambar. Okay, so terima kasih nutritionist Hazira untuk sharing dia. So tadi kita ada nampak slide kita ada beberapa eksperimen yang buat dari company kita kan. So sekarang kita ada testimoni. Okay, testimoni sharing yang sangat berkesan. Okay, so sekarang kita menjemput Puan Suhani untuk membuat sharing dia. Okay, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang. Hari ini ibu nak share tentang Vital King. Ini kejadian pada 2 tahun lalu. Ibu jatuh dekat bilik air. Sakit, tak sedar, tapi anak angkat untuk pergi bilik air, bilik tidur untuk rehat. Lepas tu besok pagi pergi klinik, pergi tengok cek kepala sebab ada benda kan. Tapi tak ada teruk sangat. Bila dah balik rumah tu, ibu makan Vital King lah. Sebab kita tahu apa khasiat Vital King untuk badan kita. Selalunya ibu makan satu paket, kalau kurang ibu tambah satu lagi. Tapi ini untuk perkara yang serius, ibu makan 6 paket satu hari. Besok tu dia yang pada awalnya dia tak ada bengkak. Lepas makan 6 paket tu dia lagi bengkak besar. Lepas tu ibu nak letak green tea juga sebab dia ada merah-merah dan biru. Jadi ibu gunting rambut tu bulat kecil sikit lah. Jadi sapu dengan green tea. Besok makan lagi 2, petang lagi 2, malam lagi 2. So selama 4 hari ibu makan 6 paket. Hari keempat tu dia dah mula surut, tapi biru masih pekat. Hari kelima tu ibu dah makan macam biasa je, campur dengan nectarberry. Okey, itu saja. Tapi ada satu lagi, ibu jatuh dalam tahun yang sama juga. Jatuh ini dekat Phnom Penh. Yang tadi tu jatuh kat bilik air, ini jatuh kat pintu bilik air. Tapi dihentak pinggang, sakit juga. Masa itu ibu bawa untuk 4 hari je Vital King tu. Jadi balik rumah ibu makan sama juga, dos yang sama. Jadi itu saja untuk perkongsian kali ini. Okay, so terima kasih Puan Suhani untuk sharing dia. So kita sudah tahu YKB Lingzi dengan Lactoberry boleh mempercepatkan pemulihan badan kita. So sekarang kita punya sharing
akan tanda pada sekarang. So sekarang depan kita slide ada QR code. So kalau boleh, kita boleh scan QR code ini untuk bagi feedback. So kita boleh membuatkan kebaikan pada kita. Lepas tu pada hari Isnin kita juga ada online sharing tentang usus dengan immunity. So pada hari Isnin 20 Julai pada pukul 8.30. So sekian, terima kasih. QR tadi? Okay, so untuk sesiapa yang ada, kalau ada question boleh tanya privately nanti dengan kita punya nutritionist dekat belakang boleh. Okay, atau tanya through kita punya e-learning platform atau WhatsApp pun boleh. Okay, so sekian, terima kasih.